kita bagi dia sikit lah. Orang kata geli-geli sikit. Tak payah layan lah bos orang-orang macam ni. Macam mana SR suruh ke tak ada. Memang dari saya sendiri lah nak. Padahal dia bukan tahu pun. Sebab orang-orang macam ni dia macam acah-acah. So apa-apa pun abang nak minta maaf dulu dengan Bos Adib sebab terpaksa sebut nama dia. Abang tahu Bos Adib ni sekarang tengah busy, mungkin tengah turunkan barang daripada kontena, kena layan pekerja yang ramai dengan kerja-kerjanya dan macam-macam isu lah nak layan customer. Kena pula ada orang tanya soalan macam ni. Memang saya rasa Bos Adib jawab pun dengan nada malah nak layan sebenarnya. So dia pun bagi statement bagi saya tak ada sebarang rasa atau terguris ke terasa ke dengan perkataan Bos Adib. Saya tahu kalau saya pun ada orang yang bagi macam ni, statement macam ni memang saya akan bagi benda yang sama juga. Cuma bagi abang kurang minat. Sebab apa? Abang nampak ada sifat nak melaga-lagakan dalam video ni. Waalaikumsalam. Tak payah layan lah bos orang-orang macam ni. Mereka pun kadang-kadang main motor pun tak main mana pun. Dia pergi mereka seronok dengan konten. Padahal dia bukan tahu pun. Dia pergi hanya layan. Assalamualaikum Bos Adib. Okey, saya ada rekod satu video ni. Okey, saya rasa video ni pendek padat, tapi kita bagi dia sikit lah. Orang kata geli-geli sikit. Bagi dia faham sikit. Tapi sikit je info tu saya bagi. Nanti saya buat video tu dulu, saya hantar kat Bos Adib dulu. Kalau Bos Adib kata okey, saya post kat YouTube saya. Okey, Bos Adib, ni video tu lah. Kalau Bos Adib rasa okey, saya post lah. Tapi saya tak ada tulis caption lah. Yang mana SR suruh ke tak ada. Memang dari saya sendiri lah nak post kan. Sebab orang-orang macam ni dia macam acah-acah. Macam memandai-mandai lah buat kepala tahu. So info tu pendek sikit tapi detail lah, boleh orang faham. Okey, kalau video ni okey, Bos Adib tengok okey, saya boleh post kat YouTube lah. Kalau tak okey, saya tak post lah. Bos Adib tengok dulu lah. Bukan apa, saya post satu video ni je. Lepas tu saya malah nak layan sangat orang-orang macam tu. Saya memang tak berminat nak layan. Tapi nanti orang salah faham kan. So kita bagi info balik kat dia. Tapi info tu pendek tapi padat. Orang kata dia nak perli Modenas, kita perli dia balik. Budak ni abang nampak lah memang dia nak laga-lagakan Bos Adib dengan saya ke apa ke. Saya tak kisah. Sebenarnya saya sikit pun ingat Bos Adib, saya tak ada perasaan sakit hati ke terasa ke dengan Bos Adib. Cuma apa yang abang nak terangkan dalam video ni adalah tentang video yang adik ni buat. Kau tengok, korang boleh tengok. Assalamualaikum. Okey, kepada viewer yang tengok ni, saya nak beritahulah mengenai satu isu yang tular dekat Facebook oleh Ahmad Han Vlog. Okey, dekat sini dia ada post, dia kata akhirnya betul lah apa yang abang predict. Kedudukan balancer Z15 GT sebiji RS. So kalau nak tukar damper balancer kena full overhaul ya guys. Lepas tu dia kata terima kasih ESR bongkar enjin ini. Gila lah, belum buka abang dah boleh tahu. Hihihi, hebat tak? Ya, hebat. Tapi hebat memandai-mandai lah orang kata. Okey, saya nak beritahu sini. Dia kata tadi belum bongkar abang dah boleh tahu. Dekat sini dia tunjuk gambar screenshot dari ESR yang mana hari tu tim ESR ada leraikan enjin. So dekat sini dia ambil gambar screenshot ni ataupun dia screenshot, lepas tu dia post kat sini. Dan dia buat info, dia kata belum buka abang dah boleh tahu. Kata dah belum buka dia dah boleh tahu, tapi kenapa ada gambar screenshot? Okey, lepas tu dia cakap lagi kedudukan balancer Z15 GT sebiji RS. Dari situ kita dah boleh tahulah yang dia ni memandai-mandai. RS, RSX tak sama. RS dan RSX dia pakai dua spring dan dua getah, tak sama. Z15 GT kat sini pun dekat satu posting lain, Bos Adib ada reply dekat someone. Dekat sini pun Adib Effendi pun dah bagi tahu dekat satu posting orang lain yang dia reply, dia kata Z15 GT punya 4 spring dan 2 damper, ada 2 pin belentang. So tak sama macam RS ataupun RSX. Okey, so kepada Ahmad Han Vlog, jangan memandai-mandai lah orang kata. Kalau awak kata macam Yamaha duduk bahagian clutch, apa senang nak buka apa semua kan. Okey, untuk pengetahuan awak lah, Modenas Z15 GT ni kekurangan kepada motor-motor yang lain yang sebelum ni, diorang dah ambil kira dah. Diorang ubah kat motor Z15 GT ni. Okey, kita tengok satu je contoh. Road pun tebal. Motor lain ada tak road tebal? Tak ada kan. Itu standard tau. Dan bearing pun pakai C4. Dengan harga macam tu pun puas hati kalau beli. So orang kata jangan memandai-mandai lah. Jangan buat pala tahu kalau tak tahu. Okey, itu je saya nak bagi info. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Dia macam ni bang. Orang komen, engkau pun nak komen. Orang komen nampak bijak dia, tapi bila kau komen nampak bodohnya.
Sebab tu abang bagi tahu. Orang Malaysia ni malah membaca. Abang dah tulis dah. Kedudukan. Adakah abang cerita tentang material balancer tu? Adakah abang cerita macam mana design balancer tu? Adakah abang cerita design ni akan jadi lebih tahan atau tidak? Abang cerita kedudukan. Contoh, kita tak minta dan kita tak cakap benda ni berlaku. Contoh, kalau katakan motor Modenah ni problem balancer, macam mana kau nak repair balancer tu? Macam mana kau nak ganti getah dia? Kau kena overhaul, kau kena belah kulit enjin tu. Kau faham tak? Itu maksud abang bila abang cerita kedudukan. Kau persoalkan, kau cakap abang ni kononnya tahu sebelum video Bos Adik buka. Ya, memang abang tahu sebelum dia video belah enjin tu. Abang tahu sebab apa? Kau boleh tengok. Ini adalah screenshot yang abang letak 26 Oktober hari tu. Abang dah pergi kat Sepang. Abang dah tengok Modenas dah potong enjin dia, dah letak. Time tu juga abang dah post kat dalam Facebook. Abang tanya, betul ke kedudukan dia seakan-akan sama? Nampak macam sama macam RS. Kebetulan bila Bos Adib dia belah enjin tu, memang nampak sama, kedudukan dia sama. So abang kurang berminat bila gear balancer ni duduk dekat tengah. Abang tengok video tu, ya abang nampak ada banyak kelebihan yang ada pada motor Z15 GT. Contohnya macam balancer ni kedudukan dia jauh sikit daripada conrod yang mungkin kau tak nampak. Abang nampak yang Bos Adik bagi tahu boleh jet sampai 7mm. Abang nampak, abang tengok satu persatu daripada clutch plate dia, jenis clutch plate. Macam-macam lah Bos Adik buka dia rungkai kan. Abang tengok satu-satu video tu. Tetapi apa yang abang persoalkan ialah kedudukan balancer. Bagi abang, kalau abang ni penjual motosikal, abang akan cerita semua kebaikan yang ada pada motor tu. Abang tak akan cerita keburukan. Abang ni adalah mekanik, yang mana abang akan nampak masalah ni. Masa depan nanti akan ada isu dengan balancer. Kalau dia tak ada isu, baguslah motor tu. Betul? Kau pun baru pakai tak sampai sebulan, kau komen macam kau dah pakai 10 tahun motor tu. Betul? Kena pula masyarakat macam kau, netizen jenis bawa motor terus tekan gear 1, rem sampai red line, lepas tu bajet-bajet starting mata MotoGP. Lepas tu bila balancer putus, kau cakap salah. Ada je motor RS yang tahan sampai 100 lebih ribu kilometer, tak ada masalah. Hanya kau tak percaya, kau tengok ramai orang akan komen. Pakai RS bertahun-tahun, beratus ribu, jaga elok, tak pernah ada isu pasal motor. Ramai je. Elok je dia orang pakai. Kalau motor tu ada masalah, nak tak nak kau kena belah enjin dia. Kau kena overhaul, kena buka, kena bedah enjin tu. Kau cakap alamak mahal lah pemain ni, mahal dia cas aku. Itulah namanya abang cerita kedudukan. Kau faham tak apa tu beza kedudukan, design dan juga rupa bentuk. Sebab tu abang cakap, lain kali bila kau nak campur kan, kau pergi majlis TTS dengan member-member kau, pastikan kau kenal dulu apa dia orang tengah bercerita. Sebelum kau menyampur, kau dengar dulu. At least ambil lah masa 10 minit, 15 minit baca ke, atau dengar dulu betul-betul apa member aku tengah cerita ni. Kan nanti kau bila sembang, tajuk kau sembang dengan dia orang sembang tak sama mat. Memang kena pulau lah. Orang macam ni lah yang selalu kena pulau. Tahu-tahu member kau paling menyampah. Itulah aku nak bersembang dengan dia ni. Nampak tak? Lepas tu kau keluar statement baru pula, nanti post kat Facebook. Kenapalah kawan-kawan aku tak bertegur dengan aku bila TTS? Apakah kesalahan saya? Kawan saya tak nak bertegur dengan saya. Tu nampak tak? Sebenarnya abang malas buat video ni. Bagi abang, bila kau keluarkan video yang cakap abang ni palatau, menyatakan abang ni pandai-pandai konon menyatakan design balancer RS dengan 15 GT ni sama, padahal abang tak sebut pun pasal design, abang sebut kedudukan. Kau buat video tu abang tak ada masalah lagi, bagi abang normal lah kan. Dan abang suka sebenarnya apa, bila lebih ramai orang buat video pasal 15 GT, is a free marketing for Modenas. Korang perasan tak? Bila abang buat gitu, ramai orang yang mula ambil tahu pasal Modenas 15 GT. Bila kau buat video, abang pun okey lah, tak apalah. Tapi abang buat video ni bila kau personally kau message dengan Bos Adib. Bila kau buat benda ni, kau personally message dengan Bos Adib, kau sengaja kacau dia dan kau gunakan suara dia, kononnya kau cakap saya takkan sebut pun Bos Adib dengan ESR. Padahal kau post juga video tu. Kau post conversation kau dengan Bos Adib dan kau post kat Facebook. Menandakan yang kononnya kau nak bagi tahu Bos Adib setuju dengan statement kau. Abang tak kisah. So abang akan buat video balas ni. So abang harap lepas ni kau lebih tough lah. Lebih cekal lah apa yang akan berlaku pada diri kau. So apa-apa pun abang harap video ni dapat memberi kau manfaat lah sembang banyak pun tak guna, sebab korang ni bukan suka tengok video tu konteks sampai habis. Korang suka tengok sekerat. Tak begitu. Kalau baca pun korang tak suka baca isi-isi dia, korang suka baca tajuk je. Korang baca caption dia je. Yang masalah apa orang cerita dalam-dalam tu komen, korang memang tak suka baca, betul? So abang harap video ni lebih kurang dapat memberi korang manfaat lah. Jangan lupa untuk share video ni kepada awek-awek korang. Abang tahu awek-awek korang dengan makcik korang lebih sedia menunggu video daripada abang daripada korang. Tak gitu.
Apa-apa pun Holia Umia Cio mantap Pak Abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum. Rempit otak tak kosong. Ciao.